Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Haziq bin Muhammad Fakhur Razi. Saya merupakan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian. Jadi, apa job scope saya yang diberikan di Akademi Izin Ngaji ni adalah saya diberi tugasan untuk menjadi moderator di dalam 3 program, iaitu program pada hari Isnin, iaitu program klinik tajwid dewasa ataupun klinik makhraj dewasa, dan pada program untuk hari Rabu iaitu Tadabbur Maisurah TMS, dan juga pada hari Jumaat iaitu moderator untuk program pengenalan asas qiraat. Dan juga saya juga diberikan tugasan untuk menjadi pengacara majlis untuk program-program surah lazim puasa, iaitu kita singkatan dia adalah suluh lah, di kebanyakan masjid di Ipoh. Dan selepas itu juga saya merupakan PIC program untuk hadis 40 Nawawi. Di pengalaman saya berlatihan industri di Izin Ngaji ini adalah, pada mulanya saya masuk, saya memang kosong, saya tidak ada apa-apa ilmu untuk membuat semua perkara. Lagi pula ini adalah intern pertama dalam kehidupan saya, intern pertama saya. Jadi apa yang saya belajar adalah Ustaz Azizul dia sangat membantu dan ramah. Dia tidak ada rasa untuk macam nak marah lah kalau mengajar benda baru. Dia sentiasa bersabar, dan saya respect Ustaz Azizul kat situ. Dan jadi Alhamdulillah selama 3 bulan saya intern di Izin Ngaji ni, saya dapat banyak ilmu. Contohnya untuk melayani kita punya pelajar-pelajar yang berbagai ragam lah. Dan juga saya juga dapat menjadi, kita katakan, media lah untuk mengedit poster, dan juga mengedit poster dan juga video animasi untuk program-program yang akan datang. Serta saya juga dapat membuat, kita kalau dekat Izin Ngaji kita panggil dokumentasi SMAP lah. Saya juga dapat pengalaman baru buat perkara-perkara yang saya tak pernah buat lah selama saya belajar 4 tahun di Universiti USIM lah. Okay. Kenapa pelajar lain perlu intern ataupun latihan industri di Izin Ngaji? Kerana di Izin Ngaji ni kita dapat cuba semua perkara baru. Contohnya yang tak pernah mengajar, boleh kita dapat belajar benda baru, ataupun kita dapat peluang untuk mengajar murid-murid kita. Dan juga sambil-sambil mengajar tu, kita juga dapat belajar untuk buat editing, ataupun untuk program-program di luar, di masjid-masjid. Macam sekarang ni kita ada program surah lazim awesome, mengajar surah lazim, dapat jadi pengacara majlis, banyak perkara. Dan juga harapan saya kepada Izin Ngaji adalah semoga orang-orang di Izin Ngaji sihat walafiat, dan terutama pada Ustaz Azizul, saya berdoakan semoga dimurahkan rezeki, dan juga saya berdoakan supaya Izin Ngaji akan terkenal di seluruh dunia. InsyaAllah. Terima kasih, dan itu sahaja daripada saya.